nanti. Saya tak kira. Kepada ibu dan ayah, InsyaAllah kita jumpa tak lama lagi, insyaAllah. Saya doakan ibu ayah sihat selalu. Kita jumpa Habibti nanti. Apa nak beli ni? Ya. Habibti, dah kena prepare macam mana nak berhadapan dengan mak dan ayah mertua? Kalung, ibu dengan ayah suka apa? Ibu dengan ayah biasa suka apa? Ibu dengan ayah suka apa Dia minat apa? Selain emas lah, selain emas. Ya Allah. Mal, kalau kau ada dekat bilik aku. Kau jangan suka sangat. Ini tebusan ni, tebusan ni. Ini tebusan ni, dua dah. Ini hostage aku ni kat sini ni. Nanti aku set upkan dinner. Engkau kena masak dinner tu. Ayah aku cakap aku buat benda yang boleh turn off kan mak ayah kau. Aku masak kan turn off tu. Lek lah. Kau cakap kau pandai masak ayam masak merah? Pandai. Pandai memang pandai. Betul? Aku ingat dia main lagi. Takkanlah first time jumpa dah masak. Okey lah, okey lah. Okey lah. Nervousnya aku tak pernah jumpa mak ayah orang lagi ni. Dia tak kira aku jadi tebusan. Tapi aku boleh imamkan ayah kau apa semua sekali. Aku boleh imamkan. Nanti kalau kita jumpa, biar aku jadi imam. Engkau Ilham, semua Adam semua duduk belakang. Aku boleh imamkan. InsyaAllah kita adjust. Aku kalau dah nervous, kopi apa aku sarung. Kau jangan malah, aku nervous lain macam mana. Nervous. Weh, buat peluh dia weh. Buat peluh dia weh. Kuat kau ni. Saya tak sabarlah nak bawa pergi Kuantan. Aku takut nanti kalau aku nervous waktu kita nak kahwin, Tok Kadi tu aku salah. Batal lain semayang Tok Kadi tu. Tok Kadi tu macam, batal lain semayang dengan dia, bukan dengan saya. Aku terima nikahnya Ikmal Noh. Tapi malam ni sengit. Alhamdulillah menang Yes. Dia pinang. Okay lah. Dah boleh kot. Engkau dah boleh dah bercakap dengan fans kau macam mana nak cakap dengan mak mentua pak mentua. Bye bye.